You all baca tak berita tentang pelakon sensasi Zarina Angeline yang katanya dia terpaksa buang implan hidung dia sebab ada jangkitan sampai bernanah. Saya baca jugalah perkongsian peribadi daripada Zarina ni. Dia cakap jangkitan daripada implan hidung dia tu adalah susulan daripada pembedahan yang dia buat dekat Vietnam tahun lepas katanya. Saya nak tanya seorang doktor ENT tentang apa maksud rhinoplasty. Rhinoplasty tu daripada terma perubatan. Rhinology tu hidung. Plasty maksudnya baiki. Kata mudah baiki hidung. Dia adalah pembedahan untuk mengubah struktur hidung. Tujuan utama macam kosmetik. Tapi ada juga pesakit-pesakit yang mengalami masalah pernafasan. Sepertinya hidung tersumbat, hidung berdengkur. Ini pun ada juga pesakit yang membuat pembedahan rhinoplasty untuk functional. Apakah perbezaan pembedahan hidung untuk kecantikan versus dengan pembedahan hidung untuk rawatan? Kosmetik ni terdapat berbagai cara. Contohnya non-surgical rhinoplasty. Maksudnya dia injek dengan filler. Ada juga surgical rhinoplasty untuk kosmetik. Dia masukkan silikon. Silikon ni adalah orang kata macam prostesis ataupun implant. Ada juga kosmetik rhinoplasty yang boleh dilakukan oleh pakar ENT ataupun pakar plastik rekonstruktif. Contohnya dia still open rhinoplasty surgery tetapi berbanding gunakan implant, kita guna graft daripada badan kita sendiri untuk mengurangkan kadar badan berinteraksi untuk reject daripada bahan yang asing. Contohnya mana implant kita ambil? Kita ambil daripada septum, daripada hidung. Hidung yang belok tu, tulang tu boleh digunakan untuk naikkan balik hidung kita kalau ada masalah, untuk tinggikan tip kita kalau ada penyek hidung. Kita boleh kecilkan juga hidung kita. Kita boleh ambil daripada kongkar, ada juga ambil daripada ribs kita. Dia ni boleh guna sebagai graft untuk rhinoplasty. Adakah normal pembedahan hidung ni berakhir dengan komplikasi seperti jangkitan teruk sampai bernanah ini? Apakah kemungkinan punca komplikasi dalam kes pelakon sensasi Zarina Angeline ni? Secara umumnya, komplikasi mungkin terjadi kerana teknik, sterility, environment tempat pembedahan tu sendiri, rejection badan terhadap implan dan juga pasca pembedahan. Maksudnya luka tu tak juga betul-betul. Jadinya luka tu boleh merebak masuk kuman dan menyebabkan keradangan bukan setakat pada hidung dia. Kawasan sekitar pun boleh juga bernanah, boleh bengkak juga. Adakah ia boleh menjejaskan kesihatan seseorang dalam jangka masa panjang? Risiko untuk dapat infection tu tinggi. Risiko untuk dapat rejection terhadap silikon tu pun tinggi juga. Kalau misalnya pembedahan tu gagal, maksudnya apa yang terjadi, dia boleh mendatangkan kecacatan yang mungkin kekal, berparut pada hidung dan menyebabkan hidung tu nampak belok. Dia boleh mendatangkan juga masalah-masalah yang lain, contohnya keradangan pada kawasan lain. Sebelum nak buat rhinoplasty tu, perlu fikir, perlu ke tak buat rhinoplasty ni? Semua orang adalah cantik dalam diri dia masing-masing. Itu yang paling penting. Tak perlu nak buat rhinoplasty. Kalau untuk in term of cosmetic, boleh rujuk pada fatwa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dia dah sediakan fatwa berkenaan kosmetik rhinoplasty. Untuk functional, masalah pernafasan susah tu memang disarankan untuk buat pembedahan. Apa nasihat doktor kepada seseorang yang ingin melakukan pembedahan hidung rhinoplasty? Tempat tu memainkan faktor yang penting. Mana kita nak pergi? Orang Malaysia ni, kita ni Asia Timur. Jadinya kalau kita nak pergi buat rhinoplasty, kita pergi dekat Turki tak sesuai. Orang kat Turki, hidung dia lebih mancung. In term of expertise, orang kat kawasan sini lagi expert sebab kita banyak hidung terpenyek. Contohnya mana orang selalu pergi? Kat Korea, Thailand, baru ni kat Vietnam. Tapi kena cari certified doctor. Tempat yang certified doctor ada kelengkapan yang mencukupi. Contohnya, saya pernah pergi dekat selatan Thailand. Doktor yang merawat adalah doktor pakar ENT yang senior, specialist dalam facial plastik. Walaupun klinik, tempat dia ada sterilization unit. Maksudnya, barang-barang untuk pembedahan dia akan sterilize. Dia ada juga mini operation theatre dalam sterilized environment. Bukannya di hotel, di spa, di mana tahap kebersihan kita tak tahu, menyebabkan lagi mudarat daripada kebaikan. Terima kasih Dr. Hazmi sebab berikan pencerahan dan juga penjelasan kepada kami semua. Ialah kita semua nak cantik, tapi ingat kita semua dah cantik. Semoga perkongsian daripada doktor pakar ini memberikan lebih banyak ilmu kepada kita semua. Assalamualaikum dan hai, nama saya Dr. Muhammad Hazmi bin Muhammad, pakar ENT di Columbia Asia Ceras. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras.